jaket jean, jaket canvas, jaket kain cotton, jaket kain-kain linen, jaket plastik dan sebagainya. Seorang dua jaket dia kulit tu. Betul tak? Kalau dulu kasut kulit, semua kulit. Orang kaya kasut kulit, orang miskin pun kulit. Faham lagi? Kerana apa? Kerana tak ada lagi benda-benda tekstil macam zaman sekarang. Dan tiada suci dengan disamak akan segala bulunya dan tulangnya dan gadingnya dan tanduknya. Gading gajah tak sah, tak halal kita samak. Kerana samak ni kulit saja. Tanduk kita juga khubah mampu dah. Jadi samak tanduk tak jadi suci. Tapi kulit khubah boleh menjadi suci. Begitu juga dengan tulang. Terjumpa tulang rimau. Naknya tulang rimau nak buat cicing. Jadi samak. Tidak sah. Dia buat cicing. Pakai. Tidak sah semayang. Kerana najis. Maka dari kerana inilah wajib dibasuh akan tangan dengan sebab menyentuh akan dia serta basah tangan. Jadi kalau kita pegang benda yang najis, contohnya tulang yang bangkai, dia tak akan jadi suci walaupun kita samak. Kita pergi pegang, tangan kita basah, najis. Gading gajah, kita pergi di Bali. Bali banyak gading gajah berjujuk-jujuk pergi jalan. Gading gajah. Jaket jean, jaket canvas, jaket kain cotton, jaket kain-kain linen, jaket plastik dan sebagainya. Seorang dua jaket dia kulit tu. Betul tak? Kalau dulu kasut kulit, semua kulit. Orang kaya kasut kulit, orang miskin pun kulit. Faham lagi? Kerana apa? Kerana tak ada lagi benda-benda tekstil macam zaman sekarang. Dan tiada suci dengan disamak akan segala bulunya dan tulangnya dan gadingnya dan tanduknya. Gading gajah tak sah, tak halal kita samak. Kerana samak ni kulit saja. Tanduk kita juga khubah mampu dah. Jadi samak tanduk tak jadi suci. Tapi kulit khubah boleh menjadi suci. Begitu juga dengan tulang. Terjumpa tulang rimau. Naknya tulang rimau nak buat cicing. Jadi samak. Tidak sah. Dia buat cicing. Pakai. Tidak sah semayang. Kerana najis. Maka dari kerana inilah wajib dibasuh akan tangan dengan sebab menyentuh akan dia serta basah tangan. Jadi kalau kita pegang benda yang najis, contohnya tulang yang bangkai, dia tak akan jadi suci walaupun kita samak. Kita pergi pegang, tangan kita basah, najis. Gading gajah, kita pergi di Bali. Bali banyak gading gajah berjujuk-jujuk pergi jalan. Gading gajah